Mahal sangat ke nak pakai M2 ni? Sini Aunty kirakan dari harga body, maintenance dan wear and tear. Untuk body harga dia RM288,000 je. Down payment dia RM28,800 je. Road tax pula harga dia RM1,606 je. Insurans pula RM10,570 je. Insurans dia mahal sikit sebab kereta ni zero NCD. Jadi total awak kena ada untuk beli kereta ni ialah RM41,000 je. Jadi untuk loan 9 tahun, bulanan awak RM3,200 je. Okey, sekarang kita cakap pasal maintenance dia pula. Untuk minor service, harga dia RM650 je. Major service pula RM2,500 je. Okey lah tu kalau awak nak pakai kereta M2 ni. Harga tu dah termasuk labor, part dan Aunty datang servis ke rumah korang. Sekarang kita cerita pula pasal wear and tear dia. Untuk wear and tear, macam tayar ni, untuk Michelin Pilot Sport ni, tayar depan harga dia RM1,400 je. Tayar belakang pula RM1,800 je. Jadi full set untuk tayar BMW ni RM6,400. Brake pad depan pula satu set RM2,000. Brake pad belakang pula harga dia RM1,500. Jangan risau, kalau awak pakai BMW, awak masih boleh pakai minyak subsidi Madani. Full tank untuk BMW M2 ni RM104 je. Untuk BMW M2 ni, full tank dia boleh pergi sampai 570 km. Cukuplah untuk awak stay dekat lane paling kanan dekat highway nanti. Jadi, korang berminat tak nak pakai M2 ni? Kalau berminat, jom jumpa Aunty di Prime Wheel Subang Jaya.